Nabi Muhammad pernah berdakwah dekat jin. Selepas kecewa daripada Taif, satu hari Nabi Muhammad mengajak Abdullah bin Mas'ud untuk keluar daripada Mekah. Setibanya di satu tempat, Nabi Muhammad buat satu garisan dan suruh Abdullah bin Mas'ud duduk dalam tu. Kemudian Nabi duduk yang tak jauh daripada bulatan tu dan membaca Al-Quran secara kuat. Tak lama lepas tu, Abdullah bin Mas'ud kata dia nampak gerombolan jin duduk mengelilingi Nabi. Jin-jin tu katanya adalah datang daripada Iraq dan tertarik dengan bacaan Al-Quran. Kisah ni memang dicatatkan dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Jin. Abdullah bin Mas'ud kata terlalu banyaknya golongan jin ni sampai dia tak nampak Nabi. Akhirnya golongan jin ni masuk dalam Islam dan beriman kepada Allah dan Nabi. Disebabkan peristiwa ni, ada satu masjid yang tak jauh daripada Kaabah, iaitu bernama Masjid Al-Jin. Masjid ini dibina di atas tapak yang Nabi Muhammad pergi dakwah kat jin tadi. Benda ni memang Allah dah rancang disebabkan Nabi kecewa daripada Taif dan orang Mekah tak nak beriman. Akhirnya Allah hantar jin untuk beriman. Jadi kita sebenarnya tak dapat sangka macam mana Allah nak gembirakan hati kita.